Ada semua dia suruh buat Islam ni kerananya negara berkebajikan. Dia kata pas sekarang tak ada Islam kebajikan. Mu orang UMNO, aku orang PAS, aku lebih reti masalah PAS lebih pada UMNO, lebih pada mu. Itu kena jawab pertama, nak main kasar kan. Mu orang UMNO, mu reti berapa? Aku orang PAS, aku reti lah benda ni. Orang yang buat ucapan di Kuala Lumpur ni bukan sebagai orang yang berkelulusan. Orang nak rakyat ini kata satu benda. Ustaz Jihadi ni dia rakyat kamu, dia jumpa dengan Nabi 3 kali, menipu jumpa dengan Nabi 3 kali dah. Orang lain dia jumpa dengan syaitan lain tidur. Ini datu. Dia jumpa dengan Nabi 3 kali. Dah Nabi akhir sekali, kalau dia mimpi akhir sekali dia sebut, Nabi sebut ke dia siru ala barakatillah. Dia minta Ustaz Adi bergerak mengikut atas berkat Allah. Ambo jumpa apa mimpi sekali dia jumpa Rasulullah. Dia 3 kali. Jangan main-main. Dia orang mengaji di Qahirah, di Madinah, bagi buat di Qahirah. Orang ni buat ni ilmu. Jadi kesimpulannya, negara berkebajikan ni di Kelantan ni buatlah mudah, cuma senyap-senyap, iaitu kita ta'awun. Mula-mula sebut hari tu, hamba sebut hari ta'awun, mana-mana